Kalau buat serentak kan Anwar dah rugi 1 tahun, dah tak dapat jadi Perdana Menteri. Habis kalau macam tu, PKR tak dapat bertanding lah di Johor, di Melaka. Sebab di Melaka PKR tak ada kerusi, di Johor PKR hanya ada 1 kerusi. Tak macam tu. Sebab tu Anwar tengah pulas tangan rakyat Pulau Jusuk. Tak lama lagi Anwar pulas pula tangan Hafiz On. Sebab PKR nak kerusi di Melaka dan nak kerusi di Johor. Dia pulas tangan Ketua Menteri, dia pulas tangan Menteri Besar dulu. Supaya PKR dapat kerusi. Yang tak dapat kerusi Amanah. Amanah itu siapa? DAP kecil. DAP kecil yang tak dapat kerusi di Melaka, DAP kecil yang tak dapat kerusi di Johor. Tuan-tuan. Yang paling susah ni siapa? Sophie Wahab. Macam Adli Zahari, kurang-kurang dia dah ahli Parlimen Alur Gajah. Kurang-kurang dia dah timbalan Menteri Pertahanan. Sophie Wahab lah yang tak senang duduk. Dah jadi penganggur. Anthony Loke kena jaga Sophie Wahab. Sebab Sophie Wahab ni pemimpin DAP kecil. Tuan-tuan. Macam Anwar dia tak heran. Dia boleh minta kerusi dekat Melaka. Cara dia pulas tangan rakyat Jusuk. Nah. Anwar pun boleh minta kerusi dekat Johor. Cara dia apa? Cara dia pulas tangan Zahid Hamidi. Dia pulas tangan Hafiz On. Macam Zahid Hamidi, apa benda dia tak boleh pulasnya? Bukan kata pulas tangan Zahid Hamidi. Telur Zahid Hamidi pun dia boleh picit, tuan-tuan. Telur Zahid Hamidi pun dia boleh picit. Dengan kes 47 tu. Dia Perdana Menteri. Dia pegang SPRM. Dia pegang Poli. Dia pegang Menteri Dalam Negeri. Apa dia tak boleh picitnya telur Rauf Jusuk? Apa dia tak boleh picitnya telur Hafiz On? Boleh. Anthony Loke dengan Mamat Sabu yang tak boleh picit telur orang-orang yang tersebut. Sebab Anthony Loke dengan Mamat Sabu kan Perdana Menteri. Anwar pun dia picit telur orang tu. Dia nak minta kerusi untuk PKR. Dia bukan nak minta kerusi untuk DAP. Dia bukan nak minta kerusi untuk Amanah. Tak. Kalau Rauf Jusuk nak bagi PKR kerusi, nak bagi DAP kerusi, nak bagi Amanah kerusi, Hafiz On, Zahid Hamidi nak bagi PKR kerusi, nak bagi DAP kerusi, nak bagi Amanah kerusi juga dekat Johor. Habis UMNO tu tinggal apa? Memberontaklah orang-orang UMNO tu nanti. Memberontaklah orang-orang UMNO tu nanti. UMNO Melaka, UMNO Johor tu mengajuk nanti. Terus kalah UMNO. UMNO nak bagi kerusi dekat PKR kat Melaka, dekat Johor pun susah hati takut orang UMNO mengajuk. Macam mana UMNO nak bagi kerusi pada DAP dengan Amanah pula lagi? Lagi tak boleh. Jadi yang rugi kat proses itu siapa? UMNO rugi sikit. DAP besar dengan DAP kecil yang rugi banyak. Anwar ni untung. Tuan-tuan. Macam mana pun dia untung. Dia boleh guna SPRM. Anthony Loke dengan Mat Sabu tak boleh guna SPRM. Mengulang lanjut Dok berkata Anwar perlu membuat 2 keputusan penting untuk memuktamadkan strategi pilihan raya, iaitu sama ada pilihan raya umum dan negeri perlu diadakan serentak atau tidak. Yang kedua, sama ada untuk bertanding di bawah rangka kerja gabungan kerajaan madani yang sedia ada atau sebaliknya. Dok berkata hanya Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk memastikan yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Dan hanya beliau yang boleh menyelaras sama ada rakan gabungan akan meneruskan kerjasama. Ialah meneruskan kerjasama, tapi rakan gabungan tak boleh membuarkan Dewan Undangan Negeri serentak. Kan? Sebab itu nak beban kepada sultan masing-masing, kepada menteri besar masing-masing.
Bukan kepada Anwar Ibrahim dan yang di-Pertuan Agong. Kan? Justru Lok berkata Anwar mesti membuat keputusan politik yang mu'tamad. Tarikh-tarikh pilihan raya pembubaran Dewan Undangan Negeri akan berlangsung ataupun berlaku dalam masa yang jarak tidak jauh. Dalam masa beberapa bulan, kata Lu. Daripada perspektif strategi, ahli Parlimen Seremban itu menambah bahawa pilihan raya berasingan akan menambah cabaran dan kekangan yang lebih besar. Ya, yalah. Memang betul apa yang dia cakap. Cabarannya besar. Dia bercakap tu kepada Anwar Ibrahim. Patut dia cakaplah tegur kepada Anwar Ibrahim. Kan dia jumpa Anwar Ibrahim setiap minggu. Dia pun boleh telefon Anwar Ibrahim pada bila-bila masa. Apa pasal dia nak kena pergi jumpa Malaysia Kini untuk bercakap dengan Anwar Ibrahim? Sebab dia memberi kata dua kepada Anwar Ibrahim. Sebab tu dia kena beritahu Malaysia Kini. Supaya orang semua tahu bahawa dia telah memberi kata dua kepada Anwar Ibrahim. Tuan-tuan. Macam Nurul Izzah lain. Dia memberitahu wartawan, ini siasatan ini mesti ditambah panel dia, ditambah baik apa semua ini. Itu bukan memberi kata dua kepada Anwar Ibrahim. Itu nak memberitahu orang bahawa Nurul Izzah masih relevan. Macam Anthony Liu pula lain. Anthony Liu tak perlu beritahu orang dia masih relevan sebab dia kan Setiausaha Agung DAP. Dia Menteri Pengangkutan. Jadi kenapa dia jumpa media? Kan? Dia nak beritahu Anwar Ibrahim tapi dia beritahu media, dia jumpa media dulu. Sebab apa? Sebab dia nak beritahu orang ramai semua bahawa dia telah memberi kata dua kepada Anwar Ibrahim. Jadi akan datang kalau Anwar Ibrahim tak nak dengar cakap dia, dia bebas membuat keputusan. Kelak apabila dia buat keputusan, orang semua sudah maklum kenapa dia buat keputusan sebegitu. Itu tujuan dia. Bukan dia nak cari publicity. Bukan. Memberikan contoh, beliau berkata jika pilihan raya diadakan secara berasingan sambil mengekalkan model gabungan madani, PKR mungkin tidak dapat bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka yang akan datang. PKR tak dapat bertanding dah di Melaka. Melaka ada berapa? 28 kerusi. PKR 1 pun tak dapat. Amanah pun tak dapat, tuan-tuan. Itu saya cakap tadi, Sophie Wahab yang susah hati. Kurang-kurang Adli Zahari dah ada timbalan Menteri Pertahanan. Sophie Wahab ada apa jadi penganggur? Sedangkan dia dulu Esko Kerajaan Negeri. Begitu juga di Kedah tu tengok Mahfuz Omar. Mahfuz Omar yang susah hati. Sebab hari ni Mahfuz Omar dah jadi penganggur. Sama macam Sophie Wahab. Padahal kalau tuan-tuan tengok dulu ujung 90-an, Mahfuz Omar lah yang paling megah sekali. Tuan-tuan tahun 98, tahun 99, tuan-tuan ingat tak? Mahfuz Omar lah orang yang paling megah sekali dalam negara ini. Sebab dia masa tu dia ahli Parlimen Pendang. Masa tu Muhammad Sabu pun kalah Parlimen. Tuan-tuan bayangkan. Muhammad Sabu naik Presiden PAS. Kalah pilihan raya umum. Bukan ahli Parlimen. Mahfuz Omar ketua pemuda PAS. Menang pilihan raya umum. Wah, masa tu bukan main megah lagi Mahfuz Omar, tuan-tuan, tahun ujung-ujung 90-an. Tiba-tiba hari ni Mahfuz Omar dah jadi penganggur pula. Mana dia boleh duduk? Dia tak boleh duduk, tuan-tuan. Dulu dah jadi orang besar, dia jadi orang megah. Tiba-tiba hari ni jadi penganggur. Mana boleh? Tak boleh. Siapa macam Sophie Wahab? Dulu Esko Perindustrian Negeri Melaka. Adon Durian Tunggal. Tiba-tiba hari ni dah jadi penganggur.
Dah 4 tahun jadi penganggur. Mana boleh tahan? Tak boleh tahan. Tapi anak Ibrahim dia peduli apa? Anak Ibrahim dia tak peduli mampu Soman kau nak jadi penganggur kah? Sopi Wahab kau nak jadi penganggur kah? Itu urusan kau, bukan urusan aku. Yang penting aku nak jadi Perdana Menteri cukup sampai 5 tahun. Hari ni aku jadi Perdana Menteri baru 3 tahun lebih sikit. Ada lagi dekat-dekat 2 tahun. Takkan pasal Mahfuz Omar, takkan pasal Sopi Wahab aku nak kena buat PRU16. Kata anak Ibrahim, tuan-tuan. Memberikan contoh, beliau berkata jika pilihan raya diadakan secara berasingan sambil mengekalkan model gabungan madani, PKR mungkin tidak dapat bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka yang akan datang dan mungkin dihadkan kepada hanya 1 kerusi di Johor. Memang yang sekarang tak puas hati ni amanah. Amanah Johor yang menyalak, amanah Melaka yang melalak sekarang, tuan-tuan. Sebab dah jadi penganggur tak tahan. Macam kat Johor, anak Aminul Huda yang paling tak tahan. Yang paling giat nak jadi Menteri Besar Johor anak Aminul Huda. Hari ni jadi penganggur, mana boleh tahan. Kalau dapat jadi Menteri Besar kan sedap. Bapak jadi ahli parlimen, anak jadi Menteri Besar Johor kan sedap hidup, tuan-tuan. Kan? Mungkin PKR juga tidak akan menerimanya kerana ia tidak mempunyai banyak kerusi di Johor dan Melaka. Jika hanya pilihan raya negeri diadakan, pada dasarnya PKR mungkin tidak dapat bertanding. Dia kata mungkin PKR juga tidak akan menerimanya. PKR Melaka siapa? PKR Johor siapa? Semua dah duduk bawah telunjuk anak Ibrahim. Tuan-tuan, PKR Johor sekarang siapa, tuan-tuan? Saya pun tak ingat lah. PKR Johor siapa, tuan-tuan? Zaliha Mustafa ke siapa PKR Johor? Saya tak ingat. PKR Melaka pun saya tak kenal lah. Samsul Iskandar Ma'akin kan dah letak jawatan PKR Melaka kan. Dia kata orang ni siapa tu? Adam Adli ke siapa, tuan-tuan? Apa sebab pula Adam Adli tak boleh menerima PKR tak dapat bertanding di Melaka? Dia dah jadi Timbalan Menteri. Apa tak sedap kan? Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Apa sebab pula Anthony Loh cakap Adam Adli tak boleh terima? Dia lagi seronok. Dia dengar je cakap Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, macam Johor siapa minta maaf lah, tak ingat lah. Dulu Hasan Karim kan. Tapi Hasan Karim telah ditukar pada orang lain. Kalau Johor tu Zaliha Mustafa, apa benda Zaliha Mustafa tak naknya, dia mana berani lawan Anwar Ibrahim. Orang fikir tak berani lawan Anwar Ibrahim. Dia tak berani, tak boleh tu berani. Kemal tak berani. Ahli Parlimen Terberau tak berani. Syed Ibrahim tak berani. Tak berani. Dia kalau nak lawan Anwar Ibrahim pun dia duduk belakang Rafizi. Rafizi pula dah nak kena pecat dengan PKR. Rafizi apa peduli PKR bertanding berapa kerusi di Melaka, PKR bertanding berapa kerusi di Johor. Bukan Rafizi. Rafizi tak campur tu semua, tuan-tuan. Tetapi jika pilihan raya Persekutuan dan Negeri diadakan serentak, boleh ada pakej perjanjian dan akan lebih mudah bagi semua orang untuk berunding tentang peruntukan kerusi, katanya. Loh juga menggariskan senario lain. Jika pilihan raya Persekutuan dan Negeri diadakan secara berasingan dan parti-parti memilih untuk bebas bertanding sebarang kerusi, ahli-ahli kerajaan perpaduan sedia ada pasti akan bertemu antara satu sama lain dalam pilihan raya negeri. Itu sebablah nak kena buat serentak, katanya. Supaya ada persefahaman, ada package. Ini satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk aku, satu untuk kau.
Aku bagi kau kursi parlimen, aku ambil kursi Don. Aku ambil kursi parlimen, kau ambil kursi Don. Macam itu. Kursi parlimen tu yang dia ambil bukan kursi dia. Kursi PAS, kursi bersatu. Dia bagi dekat orang tu. Nanti kursi Don orang tu dia ambil. Macam itu, tuan-tuan. PAS dengan bersatu kan ada banyak kursi parlimen, ada banyak kursi Don. Nanti dia bedak lah tu. Kau ambil ini separuh, aku ambil separuh. Orang ni punya separuh. Tak cukup tu. Kursi Don pula. Ada pertelengkahan dekat Don ini, orang ni nak lebih ni. Boleh bagi kau kursi Don lebih, tapi kursi parlimen tu bagi aku. Itu nama package. Itu maksudnya package. Jadi memang dah bergolak ini. Dekat Kedah pun tuan-tuan tengok, Mahathir Khalid tak pernah tunjuk muka bila Anwar Ibrahim turun. Mahathir Khalid bergaduh dengan Mahfuz Omar. Mahfuz Omar pula berkuat dengan Mai Parit Gila. Mai Parit Gila pula dapat peruntukan beliau-beliau dari Anwar. Bajet tahun 2025 untuk buat Parit Gila. Mahfuz pun empil lah Mai Parit Gila. Dah orang Kedah nama-nama apa? Orang Kedah banyak juga nama-nama hebat tuan-tuan dalam UMNO ni. Dengan nama Suraya lah, dengan nama K lah, dengan nama Mahathir Khalid lah. Semua dah tak berbunyi dah tuan-tuan. Sebab pengurusi Perikatan Nasional pengurusi Pakatan Harapan Kedah, Saifuddin Nasution nak jaga PKR. Dia lebih nak jaga Mahfuz Omar. Dia lebih nak jaga Mai Parit Gila. Saifuddin Nasution nak jaga Mahathir Khalid nak buat apa? Saifuddin Nasution nak jaga Suraya Yaakob nak buat apa kan? Bergaduh juga tu. Jadi dia perak, dia faham pun sama juga. UMNO pun tak bagi juga dekat Pakatan Harapan.